عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنتم أم الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي فرق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Selawat syukur segunung syukur dirafakkan dan dikembalikan, diangkat setinggi mungkin ke hadirat Allah Azza wa Jal. Masih lagi memilih dan menggerakkan sekujur jasad dan sekeping hati nurani untuk berada dalam zon Allah dan malaikat, berada diselubungi dan dikelilingi oleh sayap-sayap malaikat. Semoga naungan dan payungan rahmat serta sayap malaikat ini akan terus berterusan sehingga menuju ke Yaumul Qiyamah. Alhamdulillah, Tuan Imam, pimpinan jawatan kuasa masjid, seluruh tuan-tuan pegawai, seluruh duyufur rahman dan ibadullah, tetamu-tetamu Allah yang sedang digilap, yang sedang diangkat, yang sedang didarjat, yang sedang di-upgrade, yang sedang di-update iman dan taqwa kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, ayuh kita berikan fokus tumpu dalam menyambung perkongsian dan perbincangan untuk mengangkat sebuah kisah suka duka, tangis tawa, gemilang sejarah umat Islam yang pernah terlakar dalam sejarah ketamadunan Islam semenjak zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk besar sejarah khilafah dan bangsa. Dan khusus untuk malam ini juga mungkin bersesuaian dengan krisis dan konflik dan suasana dan situasi semasa. Tidak lain dan tidak bukan kita bawa hati dan perasaan untuk terbang dengan kelajuan 1.2 Mach. Kita bawa hati kita selaju mungkin untuk kita berada di sekitar bumi Timur Tengah, untuk kita lihat secara dalam dan secara halus apa yang sedang terjadi dan apa yang bakal terjadi, di manakah titik akhir krisis dan konflik menurut dan mengikut sandaran dalil qat'i, apa yang Allah sebut, apa yang Allah petik dalam Al-Quran bersandarkan hadis Nabi tentang krisis. Hiya harabun wa harbun, peperangan demi peperangan yang tiada titik kesudahan. Tuan-tuan, insya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Izinkan saya membuka pertemuan kita pada malam ini dengan merujuk sebuah ayat dan sepotong ayat yang Allah firmankan dalam suratul Maidah ayat ke-54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Surahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu yang berpaling tadah dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu bangsa kaum yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah perkasa terhadap musuh yang kafir. Mereka berjuang bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka tidak rebah kepada celaan dan serangan orang-orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikhendakinya. Kerana Allah maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Al-Maidah ayat ke-54. Tuan-tuan sidang mukminin rahimakumullah, saya kira masih berlegar dan masih tertanya-tanya dalam kalangan 1.8 bilion umat manusia yang mengikuti kisah dan episod siri peperangan yang berlaku di Palestin khususnya, dan kini beralih sallallahu alaihi Muhammad fokus tumpu kita kepada satu lagi episod baru peperangan sallallahu alaihi Muhammad yang melibatkan dua kuasa besar yang kita sebut sebagai bangsa Persia ataupun dalam bahasa hari ini kita sebut sebagai bangsa dan negara Iran bertemu dengan bangsa yang menjadi punca kepada perbalahan, permusuhan, kerosakan, kemusnahan, kehinaan, kehancuran di dunia, iaitulah bangsa Israel, bukan Israel. Di saat semua bangsa, negara, kerajaan Arab tertiarap, rebah, runtuh, namun bangsa Persia, Iran masih lagi teguh di sebalik iman yang kukuh, senjata yang ampuh, tidak tergugat dek musuh. Pada malam ini kita nak tengok tuan-tuan sejauh mana Allah dan Nabi telah memberikan hint dan signal. Apakah peperangan ini adalah konspirasi semata-mata? Apakah konflik Iran dan Israel ini hanyalah lakonan dan sandiwara semata-mata? Apakah Iran dan Israel ini hanya krisis yang dirancang oleh musuh atau hanya sandiwara semata-mata? Sejauh mana kebenaran, sejauh mana ketulusan dan keikhlasan Iran yang mewakili seluruh negara Timur Tengah Arab yang dah tak boleh harap. Setakat ni tuan-tuan, untuk rekod, dikelilingi negara Palestin, tiada satu pun negara Arab yang bangkit secara telus dan secara tulus, bangkit dengan nada yang keras dan tegas, kecuali Iran. Syria, Lebanon, Jordania, Mesir, sebelah lagi Iraq, sallallahu alaihi Muhammad, keliling Palestin, Timur Tengah, ganap. Tiba-tiba masih ada satu kuasa yang belum mampu ditumpas, diranap, ditiarap oleh Israel. Ini signal dan ini hint awal. Saya nak sebut pada awal ni supaya tuan-tuan boleh faham apa yang hala tuju yang saya nak bawa perkongsian kita pada malam ni. Okey, tuan-tuan, jom kita berkenalan dengan bangsa Persia. Sebagai mukadimah malam ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dan perbincangan kita malam ni mengambil masa sekitar 4 jam 30 minit. Macam flight ya. Jadi tuan-tuan, sila tegakkan tempat duduk, sila pasangkan teri pegang kedai anda, dan makanan tidak akan disediakan kerana masjid tak ada bajet. Boleh Boleh tahu tu. Okey, mari kita tuan-tuan. Setelah 625 hari kita masih memberikan, kita
umat dan masyarakat membicarakan tentang Gaza, Palestin, Aqsa. Tiba-tiba hari ini perhatian kita teralih kepada satu lagi peperangan blok ataupun set, iaitu antara Iran dan Israel. Sebelum ini tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita ada set perang. Okey, set game yang pertama adalah PI, tuan-tuan ambil ya. Ini saya bagi kod rahsia. PI sama dengan A to Z. Oh, lain macam ni kod rahsia malam ni. Okey, sebelum ini kita hanya sembang dan berikan perhatian kepada PI. PI ni adalah set game yang pertama, blok yang pertama Palestin Israel. Satu. Blok game yang kedua, sebelum ini 2 minggu terakhir kita dikejutkan dengan perang set yang kedua, iaitu Pakistan dan India. PI juga. Dan yang terbaru, sebenarnya bukan baharu pun, dia hanya meneruskan krisis lama, dendam lama, iaitu I dengan I, Iran dan Israel. Tuan-tuan, perang ini bukan hanya melibatkan Pakistan, India, Palestin, Israel dan juga Iran, Israel, tapi sebenarnya perang ini sedang melibatkan kesemua kuasa dan empire besar dunia. Kerana bila Palestin, tuan-tuan dan puan-puan, perang dengan Israel, siapakah orang yang berada di belakang Israel? So belakang Israel adalah 8 negara ataupun kita sebut sebagai European Union, negara kesatuan Eropah, US, NATO, Jerman, Itali, Belanda, negara-negara supplier senjata dan militeri. India belakang dia siapa? United States of America dan negara-negara Eropah. Dan Iran belakang dia siapa? Belakang dia adalah Pakistan, Turki, Rusia, China, Korea sebelah timur. Jadi sebenarnya bila berlaku pertembungan antara kuasa-kuasa besar PI, II ini sebenarnya, inilah yang dikatakan kita sedang masuk fasa perang dunia ketiga yang melibatkan kuasa-kuasa besar dunia, blok barat, US, NATO, Israel dan Eropah, dengan blok timur, termasuklah Iran, Pakistan, sampailah Bertam. Tuh, nampak tu. Muslimin dan muslimat. So sebenarnya perang ni bukanlah perang antara mereka sahaja. Sebenarnya kita pun sedang terlibat dan ditarik. Kita pun sedang terpaksa dan dipaksa terjun dalam kancah perbalahan dan permusuhan geopolitik dunia. Sebab kesannya tetap terasa. Contoh saya sebutkan tuan-tuan, Iran memiliki satu aset pelabuhan yang disebut sebagai Selat Hormuz. Jika Melaka tuan-tuan memiliki aset yang terbesar dunia, sebelum ini kita ada Selat Melaka. Selat Melaka ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, antara selat yang telah memberikan kekayaan dunia. Selat Melaka telah menghasilkan aset pendapatan kepada negeri Melaka sejak zaman Sultan Mahmud Parameswara lagi, dengan pendapatan per kapita tahun sebulan tuan-tuan 20.3 juta. Pendapatan hanya untuk laluan perdagangan, kita kata apa? Laluan kapal-kapal yang bawa tangki, yang bawa minyak. Sedangkan Iran adalah negara yang ada minyak, negara ada gas and oil and gas. Dan seluruh pendapatan dan seluruh tuan-tuan sumber minyak di dunia ni datang daripada negara Iran dan negara Arab, hanya lebih kurang 35% daripada keseluruhan sumber minyak dunia ni. Iran saja 35%. Kalau hampa pergi kacau Iran, hampa pergi usik negara Iran, hampa silap banyak. Sebab 35% out of all the resources minyak di dunia ni come from Selat Hormuz yang dipunyai oleh negara Iran. Sebab tu Iran kata apa? Kalau hampa kacau, hampa usik kami tutup kami punya Selat Hormuz. Baru hampa tahu kita akan kepanasan. Sebab semua benda nak pakai minyak. Bermaksud harga minyak dunia akan melonjak dan melambung tinggi hanya kerana hampa pi kacau negara Iran. Sebab tu sampai hari ini Donald Trump masih lagi apa? Tunjuk berani tapi takut. Hakikat dia tahu. Benjamin Netanyahu bersama Donald Trump sebenarnya mereka berani dalam takut kerana mereka mengakui realiti Selat Hormuz merupakan satu aset pelabuhan yang mengawal laluan kapal-kapal yang membawa minyak, yang minyak itu datang daripada, yang menyumbang kepada 35% kepada minyak dunia. So itu apa yang ada pada Iran.
Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukadimahnya. Okey, tuan-tuan, saya nak bawa dulu perbincangan kita malam ni. Siapakah bangsa Iran ni? Asal usul negara Iran. Jika dilihat pada sebelum kedatangan dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dikonquer dan ditakluk serta dikawal selia oleh dua kuasa besar dunia, iaitulah bangsa Parsi dan juga bangsa Rom. Bangsa Parsi dan bangsa Rom ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, antara bangsa yang pernah mendominasi dan menguasai dunia before the birthday of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak zaman kurang lebih Empire Sassanid 700 sebelum Masihi, 700 tahun sebelum Masihi. Lepas tu pass baton kepada Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Pass baton kepada Alexander the Great 350 tahun sebelum Masihi. Jadi kerajaan dan bangsa negara Persia ini, tuan-tuan, dia dah memang power dah sejak zaman Nabi lagi. Sebab tu Nabi telah berjaya, Nabi telah mendidik dan melatih para sahabat. Hampa kena tawan, for those who can defeat, siapa yang boleh menjatuhkan kerajaan Persia ketika itu yang belum lagi beriman, maka mereka akan menguasai dunia. Jadi bangsa Persia ni, tuan-tuan, bangsa yang memang the high class in terms of tactical and technical war and military. Maksudnya Persia ni bangsa yang memang dah power dalam ilmu ketenteraan dan peperangan. Apa bukti? Ketika dalam perang Khandaq, datangnya seorang anak muda yang berusia 24 tahun. Dalam perang dan musyawarah dan muzakarah, Nabi tanya sahabat, ni kita nak bertempur dengan 10,000 bangsa Bani Ghatafan, Quraisy, apa lagi, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Sulaim. Yahudi bergabung dengan Quraisy 10,000 dalam perang ketiga. Itu perang Khandaq, ketika umat Islam masih sambut hari raya. Nabi tanya, macam mana ni? Kita hanya 3,000 nak bertempur dengan 10,000 tentera Yahudi dengan kafir Quraisy. Kita tak punya kelengkapan. For those who have any suggestion, please suggest. Apakah cadangan solusi terbaik? Perang ni antara perang terbesar pada 5 Hijrah. Maka bangkitlah seorang anak muda, bukan Arab, non-Arab, ismuhu Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, izinkan aku beri cadangan. What is your suggestion? Bangkit Salman Al-Farisi, dia kata apa? Saya mewakili bangsa Persia waktu tu. Kami ni kalau perang, kami menggunakan skill dan kaedah gali parit. Untuk rekod dalam sejarah perang Nabi, daripada Badar sampai ke Khandaq waktu tu, Nabi tak pernah guna skill dan teknik perparitan. Tiba-tiba bangsa Persia cadang dekat Nabi guna parit. Nabi terima, automatically accepted his suggestion. Akhirnya, tuan-tuan, berlakulah perang dunia pertama ketika itu yang menggunakan sistem galian parit yang namanya Khandaq. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, selama kurang lebih 53 hari pertempuran, kemenangan di pihak Islam kerana kecerdikan dan kejeniusan idea yang diberikan oleh bangsa Parsi yang namanya Salman Al-Farisi. Jadi Nabi telah bergabung idea antara Arab dengan Persia, tuan-tuan. Bergabung saja, hang akan jadi bangsa yang terkuat dunia ketika itu. Maksudnya Nabi menerima bangsa Persia. Itu sejarah. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya bangsa Persia, zaman berganti zaman. Hari ini Persia itu ataupun Parsi itulah kita sebut sebagai Iran. Boleh? Itu saya nak bagi tuan-tuan cara masuk nak kenal siapakah bangsa Iran, negara Iran ni. Bab-bab Syiah tu kita tolak tepi dulu. Itu bab-bab manhaj akidah, yang tu bab cerita lain. Ni kita cerita tentang sejarah khilafah dulu. So nak bagi tahu, tuan-tuan kena faham dan saya kena faham. Okey ustaz, kami faham. Bangsa Parsi ni bangsa yang memang tactical TTP dia. TTP ni dalam konsep ketenteraan dia panggil tactical dan technical. Skill perang dia memang dah high class. Sampai Arab pinjam idea tu. Nabi guna idea tu. Dan Nabi redha dan Nabi terima. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi sejarah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Poin saya yang kedua,
Kalau kita tengok dari segi keluasan tuan-tuan, Israel keluasannya hanya sekitar 21,637 square feet ataupun kilometer persegi. Sallallahu alaihi Muhammad, 21,000. Gaza berkeluasan 365 kilometer persegi. Pulau Pinang berkeluasan Penang Island, Nasi Kandak 293. 293 negara tanah pulau campur dengan suku seberang Perai Tengah Sallallahu alaihi Muhammad bersamaan dengan keluasan Gaza. Tu nak tahu bagaimana kita nak bayangkan Gaza ni besar mana. Israel 21 km persegi. Dan Iran tuan-tuan sejuta 1.6 juta kilometer persegi, ataupun lebih tepatnya 1,648,195 kilometer persegi keluasan Iran. Jadi kalau rudal peluru berpandu yang comes from Tehran dan Iran tuan-tuan, dia hantar pergi ke Israel 1.6 juta, hantar pergi ke kawasan hanya 21,000, kau rasa memang akan bertempiaran macam kita main bunga api tu, pom 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 pom. 1.6 juta kot mai ke tanah besar nak lawan kecil, memang bertempiaran rudal ataupun peluru berpandu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Israel nak pergi ke Iran, dia akan jadi kecepung, kecil pergi ke besar, memang akan dapat kecil. Tuan-tuan faham tak? Bayangkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, saya sebut di awalnya tuan-tuan, apa beza kekuatan Israel dan Iran? Sallallahu alaihi wasallam. Dari segi populasi, Israel hanya mempunyai 10.9 juta sallallahu alaihi Muhammad Yahudi. Daripada 100.9 juta ni tuan-tuan, hampir 1 juta adalah Yahudi ultra-ortodoks. Yahudi ultra-ortodoks ini adalah keturunan Bani Israel yang asal, yang follow Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bawa pada 10 Muharram, selamatkan daripada Fir'aun. Geng ini tuan-tuan yang follow Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Yusha bin Nun masuk ke Palestin. Dan keturunan ini keturunan yang beriman dengan kitab asal Nabi Musa. Dan mereka inilah yang disebut sebagai Yahudi ultra-ortodoks. Yahudi yang masih ada nilai iman dan percaya kepada Allah, dan mereka anti-Zionis. Kurang lebih populasinya hampir 1 juta atau 8,200,000 populasi di Palestin. Dan mereka ni tak ambil tahu, bukan tak ambil tahu, mereka ni anti kekejaman Zionis walaupun sesama Yahudi. Dan dalam kalangan mereka tuan-tuan ada padri mereka, ada tok guru maulana mereka yang disebut sebagai Rabbi ataupun Rabbiyah. Rabbiyah mereka ni sangat menentang kekejaman Zionis walaupun sama bangsa. Iran mempunyai kekuatan populasi sekitar 91.9 juta populasi penduduk. Dan dari segi ranking militeri ketenteraan dunia, Israel mempunyai kedudukan di tangga yang ke-15 berbanding Iran di tangga yang ke-16. Walaupun Iran besar, tetapi ranking militeri ketenteraan berada di bawah Israel. Atas kertas memang Israel boleh menang kerana mereka win dari segi fighter jet. Iran senjata udara mereka lemah. Bukan lemah, sedikit kuantitinya berbanding Israel. Mereka menang dari segi kuantiti fighter jet, multi-role combat aircraft, MRCA fighter jet seumpamanya. Bab kapal terbang Air Force, Israel menang. Tapi bab Islamic Republic of Army Military Asset yang melibatkan tentera darat, memang menang dekat Iran. Sebab tu tuan-tuan tengok, sallallahu alaihi Muhammad, tak ada satu pun pesawat pejuang Iran yang menembak jatuh pesawat fighter daripada Israel. Tapi yang ada dari Iran ialah semua datang dari darat. Propellant ni apa? Pelancar roket. Semua dari darat. Kenapa Iran tidak menggunakan senjata pesawat udara berbanding darat? Kenapa mereka tak guna fighter? Kenapa mereka tak guna Air Force berbanding darat? Ada sebab dan tujuannya. Muslimin dan muslimat, tujuannya jangan ke mana-mana. Kita jumpa sekarang juga. InsyaAllah saya akan sebutkan di hujung nanti. Kenapa Iran tak guna fighter jet? Semua dia guna tentera darat. Okey. Dari segi nuclear weapon, senjata nuklear, Israel 90. Iran tidak ada senjata nuklear.
Dia memang membangunkan nuklear, tetapi bukan untuk persenjataan perang. Dia hanya untuk generate electricity power. Senjata nuklear yang ada di Iran, tuan-tuan, bukan untuk nuklear, bukan untuk perang, bukan untuk pertahanan, tetapi untuk menjana elektrisiti kerana mereka disekat oleh dunia. Iran takkan ada produk US, produk Rusia, produk dunia ni, produk bertam Malaysia memang tak ada di Iran. Sebab apa? Iran disekat within 1979, tuan-tuan, disekat oleh US. Barang-barang dunia tak boleh masuk ke dalam Iran. So Iran terpaksa berdikari dan berdiri di atas kaki sendiri sejak 1979. Jadi secara positifnya, tuan-tuan, kita kena tiru Iran dari segi pembangunan dan produktiviti, sebab kita tak bergantung kepada negara luar. Jadi Iran tak perlu melancarkan kempen boykot, sebab sekepiang dan sebiji barang pun US ke Israel, barang luar memang tak ada. Mereka hanya menghasilkan produk daripada tangan mereka sendiri. Itu baru betul. Itu kekuatan Iran. So there are no boycott in Iran, sebab memang tak ada produk luar. Semua produk tempatan BMF. Dari segi ketenteraan, tuan-tuan dan puan-puan, Israel mempunyai kekuatan batalion Palatun 635,000 dan juga manakala Iran 960,000 aktif personel tentera. 170,000 tentera aktif, diikuti oleh Iran 610,000 tentera yang lebih aktif berbanding Israel. PSS, Pasukan Sukarela Keselamatan, Israel hanya mempunyai kekuatan 465,000. Sallallahu Muhammad, Iran mempunyai 350,000. Yang ni Israel menang. Pasukan tentera darat di Israel kita sebut sebagai IDF, Israel Defense Forces. Sedangkan di Iran dia panggil Islamic Republic Iran of Army. Dan Air Force, tuan-tuan dan puan-puan, tentera udara di Raja Iran dinamakan sebagai Islamic Republic of Iran Air Force. Saya kira tidak ada negara di dunia yang menggunakan perkataan Islam di depan nama tentera. Kita tentera udara di Raja Malaysia, tentera laut di Raja Malaysia. Iran dia guna tentera Islam udara di Raja Malaysia. Umpama macam tu. Tentera Islam darat di Raja Malaysia, tentera Islam laut di Raja Malaysia. Oh, tuan-tuan tak rasa apa. Islam tu diangkat. Lepas ni kita boleh bagi cadangan kepada Kementerian Pertahanan untuk upgrade kita punya TUDM, TDM dan juga TLDM. Bubuh perkataan Islam di depan. Walaupun tak semua tentera tu Islam, tapi nak mengangkat nilai ketanahan, kemelayuan, keislaman kita, wilayah Islam pada asalnya. Barulah ada aura. Sebagaimana saya sebut, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad. Satu lagi Pakistan. Pakistan pun Islam kerana general perang, general tentera, panglima angkatan tentera di Pakistan, tuan-tuan, bukan setakat Islam, tapi 30 juzuk hafiz Quran. Ada tak negara lain, tuan-tuan, yang panglima 4 general, 4 paku hafiz Quran? Kalau dulu di Mesir, kita ada presiden pertama dunia yang hafiz Quran, almarhum Dr. Morsi rahimahullah, hafizahullah. Presiden yang hafiz Quran Mesir, panglima yang hafiz Quran ada di Pakistan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kalau ikut rekod Ayatullah Ali Khamenei ini, dari segi nasab keturunan dia memang daripada jalur keturunan dan leluhur Saidina Ali bin Zainal Abidin bin Ali Abi Talib, so keturunan Ahlul Bait. Sallallahu alaihi wasallam. Dari segi tangki, kapal tangki ataupun kereta tangki, Israel memiliki 1,300 berbanding Iran 1,713. Sallallahu alaihi wasallam. Light utility vehicle, kenderaan yang siap siaga untuk perang, Israel mempunyai 3,430 berbanding Iran 48,000. Fighter jet, pesawat pejuang, Israel memiliki 240, Iran hanya memiliki 188. Sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi, tuan-tuan? Yang kita boleh tengok, helikopter
penyerang attack heli, Israel mempunyai 48 berbanding Iran hanya 13. Transporter, pesawat pengangkut, kita ada CN-235, kita ada Hercules 130, kita ada A400 military TUDM. Tapi untuk Israel dia ada 14 berbanding Iran sallallahu alaihi wasallam 87, dan pesawat peninjau Israel 1015 berbanding Iran 900. Tuan-tuan, saya share fakta ni nak habaq mai kata. Atas kertas memang Israel boleh menang sebab hang conquer udara. Tapi atas kertas di darat Iran yang akan menang. Tuan-tuan, kenapa Iran tak guna pesawat fighter? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, dari segi geografi kedudukan Iran, dia duduk mendekati timur dan Iran adalah negara timur. Dan tuan-tuan ingat hadis yang sering kali kita kongsi dalam kitab Haris Akhir Zaman, Islam akan bangkit dari wilayah timur dan Iran, tuan-tuan, adalah wilayah timur. Apakah bangsa Iran yang hari ini yang sedang bertempur dengan Israel? Mungkinkah mereka boleh diklasifikasi dan dikategori sebagai mereka lah tentera akhir zaman yang akan bangkit berjuang? Sebab Nabi kata dari timur Khurasan, dari timur Iran, Pakistan, Bertam, lebih kurang lah nak habaq mai satu jalur, semua wilayah timur. Jadi Bertam insyaAllah di bawah Masjid Al-Fahim kita akan bentuk satu batalion tentera akhir zaman. Dia panggil TAZMAF, Tentera Akhir Zaman Masjid Abdullah Fahim. Aku yang semangat hang paling nah. Boleh Boleh sah? Nanti tercadang kat Ustaz Rahim kita. Esok training. Esok kita akan Kita akan keluarkan borang pendaftaran TAZMAF. Satu-satunya masjid dalam Pulau Pinang ada batalion tentera. Ambil hang. Preparation nak lawan perang ni. Alhamdulillah. Kuda dah ada, lapangan memanah dah ada, tasik berenang dah ada. Complete package. Muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Okey. Iran, tuan-tuan, jarak dia lebih kurang 1580 km nak pergi ke Israel. Dan nak pergi ke Israel, tuan-tuan, dia terpaksa merempuh 4 negara. Iaitu Iraq, Jordan, Syria, Lebanon. Baru sampai ke Israel. Jarak pi balik lebih kurang kita kata 3,200 km. Jadi kalau nak guna fighter jet, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ambil masa kurang lebih pi balik saja kurang lebih hampir 3 jam. Bila masa peluru tu nak sampai Israel? Jadi itu antara tujuan dan jawapan kenapa Iran tak guna fighter dan menggunakan laluan udara. Sedangkan dia menggunakan rudal dan peluru berpandu. Tuan-tuan, jom kita tengok kelajuan aset peluru berpandu yang dimiliki oleh Iran sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan, yang paling slow, yang paling ceroy, namanya Gader dengan kelajuan 300 km sejam. Yang ni pun sama kelajuan dengan kereta saya. Nak habaq tu. Ustaz pakai kereta apa 300 km sejam ni? Okey. Ni paling ceroy Ni paling common, namanya Gadir 300 km per hour. Hormuz 1 sama. Persian Gulf sama juga sallallahu alaihi wasallam. Kategori yang kedua Shahab 2. Shahab tu kelajuan 500 km kilometer per hour. Fateh 313. Tuan-tuan tengok, saya bila tengok nama-nama kapal perang, nama-nama pesawat pejuang, nama-nama peluru berpandu Iran dengan Pakistan ni, tuan-tuan, nama-nama yang diperguna ni semua nama-nama sahabat, nama ulama, nama khalifah, nama-nama sirah. Memang ada aura lah. Contoh di Khaybar, Pakistan yang tembak jatuh tu, dia menggunakan Khaybar. Khaybar kan nama perang yang Nabi pimpin. So mungkin kita, tuan-tuan, nak buat apa-apa organisasi, sama ada tuan-tuan di tempat kerja kan, tuan-tuan nak buat badan persatuan staf kebajikan Islam ke apa, cuba namakan skuad tu macam mana Iran dan Pakistan buat. Khaybar, Fateh, Qasim, Shahab.
Khandaq, nama-nama perang, nama-nama aura kemenangan. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ini buah nama Iman Troy. Tersebutlah nama Buah nama Ustaz Maneh okeylah, kira okeylah tu, kau kemaslah. Sebab mana? Okey. Apa lagi tuan-tuan? Zulfaqar, nama pedang Nabi. 700 km per hour. Days full 1000 km. Qasim Basir, sahabat, 1200 km persegi, 1200 km per hour. Syahab 3, 1300. Fatah 1, 1400. Fatah Amin, bukan, tu orang lain Fatah 1, 1400. Haj Qasim, yang ni yang baru tembak 3 hari lepas, dengan kelajuan 1400 km per hour. Saya ringkaskan tuan-tuan. Ghodar Ashura, nama sedapnya, 2500 km per hour. Khorramshahr, Zul Jannah, dan yang paling power tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, yang ni belum dilancarkan, sekitar namanya Syahab 6, dengan kelajuan lebih kurang 8 Mach. 8 Mach ni bersamaan dengan lebih kurang 14 atau 15,000 km per hour. Tuan-tuan, nak faham kelajuan peluru berpandu ni tuan-tuan, macam nak ajak Okey. Kita orang tentera. Contoh propellant ni dia ada 3. Peluru berpandu ada 3 komponen. Propellant ni pelancar. Yang kedua dia panggil guidance system. Guidance system ni diinstal masuk dalam sistem di darat, dengan sistem dalam body tu, dia yang akan guide kanan, atas, bawah. Ini dipanggil siluman. Nak mengelak daripada ditangkap dan di-intercept. Di-intercept apa? Dihalang, disekat, sallallahu alaihi Muhammad, oleh mana-mana musuh. Yang kedua, yang ketiga adalah warhead. Warhead ni yang paling hujung ni. Iran tuan-tuan, cara dia guna pakai, dia bukan ketepam, bukan. Kalau hang hantar macam ni, sallallahu alaihi Muhammad, memang kena tembak, memang kena sekat. Tapi laluan dia tuan-tuan, daripada propellant ni, propellant tempat pelancar, dia naik melintasi ruang angkasa. Katalah jarak 1000 km, sallallahu alaihi Muhammad, 1000 kilo tu dah melempasi angkasa dah. Bila lepas tuan-tuan, komponen ni akan pecah 3. Guidance system yang pecah, yang akan jatuh ke tanah Israel tu, musuh, dia bukan seketul badan besar ni. Dia hanya hak hujung sekonek ni. Dia panggil warhead. Dalam ni lah kabat benda yang megaton punya. Megaton ni kuasa bom tu lah. Kuasa bom tu hanya ada di hujung ni saja. Dia panggil warhead. Peluru, kepala peluru tu dalam bahasa mudah. Muslimin dan muslimat, kekuatan bom yang digugurkan di Nagasaki sekitar 12 kiloton, 12,000, sallallahu alaihi Muhammad. Di Hiroshima lebih kurang 16 kiloton, 9 Ogos 1945 dalam Perang Dunia Kedua. Bom atom yang digugurkan di Rafah sekitar tuan-tuan 660, lebih kurang 60 kali ganda bom yang digugurkan di Nagasaki dan Hiroshima. Tapi Gaza, Rafah tak musnah. Sedangkan Jepun gugur saja tuan-tuan. 5 hari Jepun angkat bendera putih surrender. Tapi Gaza 620 hari perang. Dan bom yang digugurkan di Palestin 600 kali ganda berbanding bom atom Hiroshima British di atas Jepun. Palestin masih gah. Apa yang ada pada tanah Palestin tu? Okey. Dan peluru berpandu ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kelajuan dia paling common yang medium 6000 km sejam, tuan-tuan, dia akan hanya sampai dari Iran ke Israel, dia akan ambil masa sekitar 50 saat sahaja. Kita baru nak panah enjin kereta, masuk kereta baru nak panah enjin, Iran dah lancar, elok kereta kita nak masuk gear 1, peluru tu dah sampai, boom! Aku baru start kereta ni, baru masuk kereta, umpama macam tu, 50 saat, within 50 second. That is why the answer, kenapa Iran tak guna fighter jet, sebab ambil masa. Tuan-tuan nak faham tentang kelajuan ni, jika 6000 ataupun 5 Mach, bukan Mach, M-A-C-H, tu kelajuan dia panggil unit ukuran kelajuan pesawat fighter. Hornet FA-18D
yang akan sampai tahun depan, Sallallahu Alaihi Muhammad, Hornet dan juga FA-50 dari Kuwait. Kelajuan Hornet kita TUDM maximum 1.7 Mach is equals to 1912 km. 1912 km per hour. Kalau start nak pergi ke Batawas, training 5 baru ni, dia hanya ambil masa sekitar 5 minit. Itu bukan maksimum kelajuan. Dan rudal ni tuan-tuan, pesawat dia ada 3 peringkat kelajuan. Dia panggil belajar kapal malam ni ya. Subsonic, supersonic dan hypersonic. Subsonic bila kelajuan tu mencapai 0.8 Mach. 0.8 Mach sekitar 1000 km per hour. 1000 km sejam. Supersonic yang Hornet kita ada. Hornet kita dengan Hawk hanya ada subsonic. Hornet dengan Sukhoi kelajuan maksimum 2.2 Mach. Lebih kurang 2 Mach bersamaan dengan 2200 km per hour. Itu Hornet. Dengan jarak mendaki lebih kurang 3.3 saat 1 km. Tu boleh bayang 1 km tu ambil masa sekitar 3 saat sampai 1 km. Sallallahu Alaihi Muhammad. 1, 2 dah sampai 1 kilo tu hanya ambil masa sekitar 3 saat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua kita panggil supersonic. Supersonic ni kalau tuan-tuan tengok pertunjukan udara 5 ataupun kebangsaan, supersonic ni kelajuan yang ada putaran udara di belakang kapal tu. Dia bunyi dia tak tahu nak habaq lah. Nak cerita dia kelajuannya sekitar 1000 km atau 1200 km sejam. Dia panggil supersonic. Yang Iran guna ni bukan subsonic, bukan super, tapi hypersonic. 6000 km sejam. Memang tak dan tengok. Bila tak dan tengok, maka Iron Dome Israel tak sempat mendetek kat mana kedudukan. Maka semua peluru berpandu yang dihantar baru ni, satu pun tak ada yang disekat dan dihalang oleh Iron Dome. Sebab laju sangat kelajuan. Itu kekuatan Iran. Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey tuan-tuan. Di mana sejarah sebagai penutupnya, ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Ma'idah. Allah kata apa tuan-tuan? Satu hari nanti akan ada satu bangsa yang depa ni akan, ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, ayat 54, cerita tentang satu hari nanti Allah kata akan ada satu bangsa yang murtad. Ni bangsa Arab. Wahai orang yang beriman, siapakah ada sesiapa di antara kamu yang berpaling tadah dari agamanya yakni murtad, maka Allah akan mendatangi satu kaum itu yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Okey, nak faham ayat ni, saya rujuk tuan-tuan dengan ada beberapa tafsir. Yang pertamanya, Sallallahu Alaihi Muhammad disebut dalam Al-Quran, Imam As-Suyuti dan juga Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya tuan-tuan nak cerita tentang ayat 54 ni dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ayat 54 Allah kata, akhir zaman hampa akan tengok akan ada bangsa Arab yang murtad. Satu. Lepas tu Allah akan hantar satu bangsa yang mengasihi umat yang Allah kasih, dan dia kasih berbelas kasihan kepada sesama mukmin, dan dia berperkasa kepada musuh. Jadi tuan-tuan, tafsir ulama, siapakah bangsa ini? Allah kata apa? Ayat 54 surah Al-Ma'idah, akhir zaman sampai satu masa nanti apa akan tengok? Bangsa-bangsa negara Arab akan murtad. Satu. Di celahan kemurtadan itu akan lahir bangsa yang kuat, yang sangat belas kasih kepada umat Islam, dan tetapi dia gagah perkasa kepada musuh. Apakah Iran boleh dikategorikan sebagai bangsa yang dihantar oleh Allah, yang Allah nak habaq di saat umat Islam bangsa lain runtuh, tetapi bangsa Persia ni dia masih lagi utuh membela Palestin. Tuan-tuan, apa sumbangan Iran kepada Palestin? Yang pertama, senjata kepada Brigade Izzuddin Al-Qassam, kepada senjata negara Houthi Yaman, Hizbullah Bosnia waktu perang Bosnia.
senjata perang semua dihantar oleh Iran. Yang kedua, sumbangan 100 juta USD kepada pejuang-pejuang Palestin datang dari Iran. Jadi jika ambil kepada sejarah ini tuan-tuan, kita boleh katakan dengan tafsir ulama, rupanya di saat bangsa Arab murtad. Tuan-tuan, murtad ni bukan keluar dari Islam. Tetapi tafsir yang lebih tepat mengatakan ketika bangsa Arab hari ini dah semakin apa? Semakin rosak, hilang taringnya, terangkat izahnya, terumbang-ambing imannya, tercabut mulianya, samar hala tujunya, boleh dibeli dengan harta, takhta, wanita, istana, mahkota, dunia. Ketika kamu lihat bangsa Arab ni dah munafik, maka kamu akan tengok ada lagi satu bangsa berjuang sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Dan tafsir ulama mengatakan mungkin mereka itulah bangsa Persia. Jadi Iran hari ini tuan-tuan bukan bangsa yang kaleng-kaleng, tetapi namanya telah di-highlight oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Ma'idah. Mengikut tafsir para ulama, mungkin mereka lah yang akan bangkit. Walaupun ada perbezaan fahaman manhaj akidah Syiah yang dibawa, tuan-tuan, Syiah ni tak secara asasnya, Syiah ni memang asal usulnya, ringkas cerita, memang belakangnya lah Yahudi yang cipta. Semua ideologi Islam ni, yang ideologi yang palsu ni, semua dicipta oleh Yahudi. Termasuk Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, semua belakang tu adalah Yahudi. Sebab mereka tak mahu Islam Sunni bangkit. Maka Islam perlu dilemah dari dalam. Macam mana nak lemahkan Islam dari dalam? Dia mesti ada sub kumpulan dalam Islam. Hasillah Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Wahabiyah. Ini semua picisan proksi Yahudi untuk melemahkan kebersamaan dan kekuatan unity of Islam. Itu memang Yahudi buat. Tetapi Syiah ni berkembang dari masa ke semasa, zaman ke zaman, kepada 12, dia panggil Al-Imamah, mazhab Imam 12. Dan tak semua Syiah itu tuan-tuan menyokong Yahudi, walaupun asal usulnya memang dicipta oleh Yahudi. So kita jangan terlalu, apa yang saya faham, jangan terlalu menuding jari kepada Iran yang kononnya apa yang dibuat oleh Iran itu hanyalah sandiwara dan lakonan. Tapi sebenarnya mereka sedang berjuang sebagaimana apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah 54. Jadi jawapan pendek, memang kita kena bersama dengan Iran. In terms of, dalam arti kata, menyokong ketika mana bangsa Arab lain tertiarap, musnah, rebah, tak boleh harap. Okay, apa lagi ciri-ciri yang Allah sebut tuan-tuan? Ketika Nabi wafat, ramai bangsa Arab akan musnah. Dari segi iman dan takwanya, mereka akan berkiblatkan barat. Tuan-tuan, Iran ni negara yang tak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa. Hijaz, Palestin pernah dijajah, British, Perancis, Mesir, Syria. Tapi Iran tak pernah. Dia negara penjajah, bukan negara yang dijajah. Termasuk kerajaan Utsmaniyah sallallahu alaihi Muhammad. Cuma macam mana Iran jadi Syiah? Ini panjang, cuma saya ringkaskan. Ketika mana 1959 bermulalah tuan-tuan era Perdana Menteri United States of America, dia tengok dah Iran ni ada potensi sumber minyak dan oil and gas. Okey, kat situ. Jadi macam mana dia nak jatuhkan Arab ni? Jatuhkan Arab, macam mana dia buat kat Saudi tuan-tuan? Macam mana US buat kat Saudi? Macam mana Arab Saudi ditawan? Dengan mengikat perjanjian. Donald Trump pergi ikat perjanjian, tawarkan bantuan ketenteraan. Maka Muhammad bin Salman terima benda tu dengan syarat, hang kena sumbang minyak, hang kena ikat perjanjian, kami bagi bantuan ketenteraan. Tapi Iran tak bersetuju dengan dasar macam mana Arab lain bersetuju. Hari ni tuan-tuan, UAE, Qatar, Bahrain, negara Arab ni semua ada tentera Israel, tentera Amerika ada di negara mereka. Jadi bila lawan Palestin, US tak payah main sebab pangkalan udara dia ada di negara Arab. So Arab lawan Arab. Tapi benda ni tidak ada pada Iran. Satu-satunya negara Arab
di Timur Tengah yang tidak ada wakil tentera US dan Israel dalam negara dia. Yang lain tuan-tuan, hampir semua negara Timur Tengah dah ada tentera Israel dan Amerika. Sebab apa? Diikat perjanjian. Sebab apa? Sebab termakan ganjaran dan tawaran keduniaan. Sebab tu Arab lain tak boleh bangkit. Sebab diikat oleh perjanjian. Cerdiknya Israel. Okey, so Amerika dia nak buat dekat Iran, macam mana dia buat kat Arab, macam mana dia buat kat Saudi, macam mana dia buat kat UAE, macam mana dia buat kat Bahrain yang boleh dibeli, dikambing hitam, dicucuk hidung untuk menjadi proksi Amerika. Tetapi tuan-tuan, Iran berdiri sendiri, teguh, ampuh, kukuh, utuh, tak boleh dibeli. Hang buat mainlah tawaran terang mana pun, kami tetap al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. So nak buat macam mana nak kalahkan Iran? Akhirnya tuan-tuan, dia upah kepada umat dan rakyat dalaman. Benda ni berlaku hampir semua negara. Di Melaka, Tanah Melayu, dia panggil pengkhianat bangsa. British mai ikut belakang, US mai ikut belakang. Dia upah rakyat dia bayar seorang 10,000, 20,000 cash. Dengan syarat, hang kena bangkit menggulingkan pemimpin kerajaan. Benda ni berlaku di Tanah Melayu, Melaka, Sallallahu Alaihi Muhammad, Kedah Tua dan seumpamanya. Negara-negara yang ada pengkhianat. Tuan-tuan, hina besi kerana karat, hinanya umat dan bangsa kerana pengkhianat. Akhirnya muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang terakhirnya, maka Amerika berjaya memiliki negara Iran. 1959 diangkatlah pemimpin Shah Muhammad Reza Pahlavi. 1959 dia adalah boneka US. 1959 negara Iran tuan-tuan jadi apa? Pantai maksiat. Dasar penzinaan terbuka. Tiada hukum syariat. Tiada ulama-ulama yang diangkat. Tiada sekolah agama. Tuan-tuan bayangkan ni, pantai, dia ada pantai khas untuk berbikini. Di Iran ni 1959. Nak habaq mai, di Asia Barat, Iran telah menjadi lebih barat daripada barat. Tu teruk tak teruk? Sehinggalah tuan-tuan datanglah generasi Ayatullah Khomeini, Ali Khomeini ni, maka dia membentuk gagasan dan kekuatan. Tak sanggup lagi aku melihat negaraku hancur. Sebab apa? Ada tangan-tangan Amerika. 1959, 1979. 20 tahun Iran rosak, ganap, hancur barat. Ada yang dikristiankan di Iran. Tak boleh cakap Iran. Sampailah 1979, datanglah Ayatullah Ali Khomeini membentuk gagasan intifada. Bangkit, bangkit, kum fanzir. Bangkit berjuang, berlakulah revolusi tuan-tuan. Maka akhirnya Ayatullah Ali Khomeini berjaya mengambil alih Sallallahu Alaihi Muhammad kepimpinan Iran. Akhirnya Iran telah berjaya diislamkan. Maka lahirlah Islamic Republic ataupun Republik Iran Islam 1979. Bermula dari situlah tuan-tuan, maka bermulalah krisis dan sengketa antara Israel dan Amerika dengan Iran sampailah hari ini. Jadi perang Iran-Israel ni bermula 1979 kerana Iran tidak boleh dibeli dengan ganjaran tawaran keduniaan. Disebabkan tuan-tuan dah 7 kali dah ubah kaki kiri kanan, jadi sampai sini sahaja perbincangan. Boleh? Jadi tuan-tuan, at least kita tahu tentang sejarah rupanya. Dan satu lagi yang terakhir saya nak sebut tuan-tuan, Israel ni dia nak menduduki Palestin sebagai Israel Raya. Dan semua ancaman dia keliling di Palestin dah berjaya dijatuh kecuali Iran sahaja. Jadi Israel dia manipulate, ambil kesempatan di sini. Macam mana nak musnahkan satu-satunya negara yang masih tinggal. Tinggal satu je kami tak berjaya kalahkan. Yang lain semua dah ranak dah. Yang lain dah boleh berjaya dicucuk hidung dah. Tinggal satu je. Nak lawan direct one by one tak mampu. Akhirnya dia guna kuasa Amerika untuk bantu dia menjatuhkan apa yang dia nak. Jadi Israel ni sebenarnya dia ambil kesempatan. Bukan baik sangat dengan Amerika tu. Tapi nak menggunakan Amerika untuk menjatuhkan Iran. Sebab Iran adalah satu-satunya musuh terakhir yang belum berjaya dilumpuh dan diruntuhkan demi membina negara Israel Raya. Jadi kena doa juga untuk Iran ni.
agar dia tetap teguh dan ampuh. Bab Syiah, bab mazhab, itu kita cerita lain. Tapi dalam bab memperjuangkan negara Palestin dan Islam, tidak sekutu dengan Barat, yang ni kita kena support. Sallallahu alaihi wasallam kena seiring, sejalan, senada, seirama bersama bangsa yang Allah sebut dalam surah Al-Maidah 54. Di saat bangsa lain ghanap, kami angkat dia dengan berdiri di atas kaki sendiri, tapi berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, masih mengekalkan keislaman mereka tanpa terganggu gugat oleh tawaran keduniaan. Mohon maaf anda ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sejarah ini mampu menggilap kembali sejarah bangsa yang semakin terendam dan terpadam. Aku qaul hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaballahu minna minkum taqabbal ya karim.